Nak pergi beli minyak petrol, beratur, kena tunjuk IC kita dan sahkan kita ni warga negara kepada pekerja asing. Hai, kadang kala saya tak faham betul lah. Datuk, oh Datuk, orang bagi subsidi untuk petrol untuk kurangkan beban rakyat dan kurangkan harga petrol. Kamu itu pun nak komplain. Sekejap dulu, Datuk. Siapa kata hanya ada satu cara sahaja untuk mendapatkan subsidi petrol? Mesti ke kena pergi kepada kaunter? Tak. Pekerja di stesen minyak ni sangat bagus. Dia tunjukkan sahaja kamu nak isi minyak tu, lepas bayar cash, masukkan IC ke dalam, kemudian sistem akan cakap, okey, kamu tekan yes, sudah siap. Apa yang susahnya sangat ni? Tapi kamu mungkin macam saya, malas sangat nak keluarkan IC setiap kali kan? Jadi macam saya guna aplikasi Settle. Menggunakan aplikasi Settle, bayar, tekan pump nombor mana, siap. Tak susah pun. Dan selepas kamu setelah isi minyak menggunakan aplikasi Settle, kamu akan dapat Mesra Point. Dan Mesra Point ini boleh digunakan untuk dapatkan cashback. Jadi bagus. Kalau kamu sendiri tak nak download aplikasi Settle, kamu ada guna Touch 'n Go. Touch 'n Go pun boleh. Tak susah pun. Cuba kamu lihat. Senang juga. Apa-apa pun saya nak tegaskan, sekali lagi, harga petrol di Malaysia adalah masih yang termurah dalam negara-negara jiran kita lah. Termasuk negara US. Kita memang murah. Jadi bersyukurlah. Jadi bagi saya memang bersyukur atas Anwar dan Kerajaan Madani sebab menolong rakyat mendapatkan budi 95 ini untuk mengurangkan beban lah sedikit. Tapi apa-apa pun, saya pun nak kata terima kasih. Dan kalau kamu setuju, tolong like, komen dan repost. Thank you. Bye.